Assalamualaikum dan selamat petang. Resipi kali ini adalah resipi para nelayan. Cengkodok, tepung beras, berkuah manis dan lemak. Alright, kita masukkan tepung beras, garam, gula dan juga santan dalam satu bekas yang berair dan kita kacau seperti gambar di atas. Pertuanya lah kita kena sentiasa kacau. Kita jangan biarkan, kita takut nanti dia berkerak di bawah. Okey, dia akan jadi seperti ini. Apabila lupa seperti ini bermakna cengkodok beras kita dah nak masak. Cengkodok beras kita dah nak masak. Kata okey, petandanya adalah apabila bahan kita ni, tepung beras ini dia meletup. Meletup bermakna itu sudah masak. Alright, kejadiannya adalah seperti ini. Okey, bermakna ni dah masak 100%. Masak 100%. Okey, apabila dah masak, kita adukkan dia dalam loyang. Kita bentukkan sementara untuk sejukkan saja. Kita sejukkan saja, kita letak dalam loyang. Sebelum kita bentukkan jadi cengkodok, kita buat kuahnya dulu. Ini adalah kuah manisan. Kita buat air, kita masukkan nisan ataupun gula Melaka 2 hingga 3 karat. Terpulang pada anda. Okey, setelah bahan-bahan kita dah masuk, kita masukkan juga santan dalam 200 gram santan. 200 gram santan. Okey, kita biarkan kuah manis kita mendidih seketika. Kita kacau. Kita masukkan sedikit bawang merah, 2 ulas bawang merah. Apabila kita nampak kuah kita dah nak hampir masak, tuan-tuan, dah mendidih, kita masukkan sedikit tepung jagung dalam 5 sudu tepung jagung. Okey, setelah kita letakkan tepung jagung, inilah kejadiannya. Okey, pada kuah manis kita dah masak. Dah masak. Okey, inilah kejadiannya. Untuk kuah lemak kita masukkan santan, halba, air, bawang merah dan serbuk princess. Okey, setelah kita masukkan bahan-bahan tadi, kita masukkan isi ikan yang direbus. Isi ikan yang direbus, kita kacau. Kita kacau. Setelah nampak hampir-hampir mendidih dan masak, kita masukkan sedikit 3-4 sudu tepung jagung. Okey, kuah lemak kita dah masak dan ini adalah kejadiannya, kuah lemak. Inilah adalah. Nah, tang ini pula kuah manis kuah manis yang kita buat sebentar tadi Inilah kejadiannya. Inilah gambaran cengkodok tepung beras yang kita telah bentukkan. Ada juga yang nak makan keras, dia tunggu sehingga betul-betul keras, dia letak dalam peti. Okey, kita siram dengan kuah manis dan kuah lemak. Kita campurkan sekali sebenarnya. Ada juga yang makan kuah lemak saja dan kuah manis saja. Alhamdulillah, kita gaul semuanya dan kita cuba makan